Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam Bengkel Matematik Super bersama Master Halim. Kali ini kita akan belajar satu lagi teknik yang digunakan untuk operasi tolak yang dinamakan sebagai teknik cukupkan. Tapi sebelum itu, mari kita perkenalkan satu lagi buku dalam siri Matematik Super, iaitu modul 2 yang disusun khas untuk operasi tolak. Di dalamnya disertakan 4 teknik untuk menolak nombor, iaitu teknik 10 atas 1 bawah, teknik lupakan sekejap, teknik potong dan teknik cukupkan. Sila layari Facebook Matematik Super untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan dengan buku-buku yang diterbitkan dalam siri Matematik Super. Mari kita mulakan dengan soalan kita yang pertama, iaitu 43 tolak 18. Okey, berapakah jawapannya dengan menggunakan teknik cukupkan? Okey, untuk teknik ini kita perlu susun dahulu nombor-nombornya ke dalam bentuk lazim. Okey, seperti yang ditunjukkan di sini, iaitu 43 tolak 18. Okay. Untuk teknik cukupkan, kita perlu tukarkan nombor yang di bawah ini kepada nombor dalam bentuk puluh. Sebab apabila nombor yang ditolak itu dalam bentuk puluh, ianya lebih mudah untuk dilakukan proses penolakan. Jadi nombor puluh yang paling hampir dengan 18 ialah 20, bukan? Okey, jadi bagaimana untuk menjadikan 20 dari 18? Ya, kita perlu tambah 2. Okey, jika kita tambah 2 kepada 18, nombor yang di atas juga, iaitu 43, juga perlu ditambah dengan 2. Jadi sekarang ini soalan kita telah bertukar kepada soalan yang baru, iaitu 43 tambah 2, 45, tolak 18 tambah 2 sama dengan 20. Soalan kita menjadi 45 tolak 20. Okey, cuba perhatikan soalan ini. Ianya lebih mudah untuk dilakukan proses penolakan berbanding dengan soalan yang asal tadi. Sekarang kita boleh tolakkan 5 tolak sifar sama dengan 5 dan 4 tolak 2 sama dengan 2. Jadi jawapannya ialah 25 dan itulah sebenarnya jawapan bagi soalan kita yang asal, iaitu 43 tolak 18 sama dengan 25. Untuk meningkatkan lagi kefahaman kita tentang teknik cukupkan, mari kita lihat contoh yang kedua ini, iaitu 81 tolak 55. Berapakah jawapannya? Okey, kita susun dulu nombor ini ke dalam bentuk lazim, 81 tolak 55, dan perhatikan nombor yang kita ingin tolak ini, iaitu 55. Okey, apakah nombor puluh yang paling hampir dengan 55, iaitu puluh yang seterusnya? Sudah tentu 60, bukan? Okey, soalan seterusnya yang perlu kita tanyakan diri kita ialah berapakah yang perlu ditambah kepada 55 untuk menjadi 60? Ya, sudah tentu kita perlu tambah 5 lagi untuk menjadikan 60. Jika di sini kita tambah 5, maka nombor yang di atas juga, iaitu 81 juga perlu ditambah dengan 5. Okey, jadi soalan kita telah bertukar kepada soalan yang baru, iaitu 81 tambah 5, 86. Dan yang di bawah sini 55 tambah 5, 60. Okey, cuba perhatikan bahawa proses penolakan menjadi lebih mudah sekarang. 6 tolak sifar sama dengan 6, 8 tolak 6 sama dengan 2. Jawapannya 26. Dan itulah sebenarnya juga jawapan bagi soalan kita yang asal, iaitu 81 tolak 55 sama dengan 26. Mudah, bukan? Saya rasa tentu anda suka dengan teknik cukupkan sebab teknik ini menyebabkan proses penolakan menjadi lebih mudah. Okey, mari kita lihat contoh seterusnya. 372 tolak 249. Okey. Kita tulis dahulu nombornya ke dalam bentuk lazim, 372 tolak 249. Okey, cuba perhatikan nombor yang di bawah ini, iaitu 249.
terutamanya 49 ini. Okey, apakah nombor puluh yang sangat hampir dengan 49? Ya, sudah tentu 50. Bagaimana untuk menjadikan daripada 49 nak jadi 50? Ya, kita tambah 1. Jika di bawah tambah 1, maka nombor yang di atas juga perlu ditambah dengan 1. Maka soalan yang asal ini telah bertukar kepada soalan yang baru. Okey, ya, dengan yang di atasnya nombor itu menjadi 372 tambah 1 sama dengan 373. Dan nombor yang di bawah 249 tambah 1 sama dengan 250. Okey, cuba perhatikan. Nombor-nombor ini begitu mudah untuk dilakukan proses penolakan. 3 tolak 0, 3, 7 tolak 5, 2 dan 3 tolak 2 sama dengan 1. Okey, jadi jawapan kepada soalan kita yang asal iaitu 372 tolak 249 ialah sama dengan 123. Untuk meningkatkan kefahaman kita lagi tentang operasi tolak menggunakan teknik cukupkan ini, mari kita lihat contoh yang keempat, iaitu 741 tolak 293. Okey, kita tuliskan dulu nombor-nombor berkenaan ke dalam bentuk lazim. 741 tolak 293. Cuba perhatikan nombor yang di bawah ini. Ianya sangat hampir dengan 300, bukan? Okey, berapakah yang perlu ditambah kepada 293 untuk menjadi 300? Ya, kita tambah 7. Maka nombor yang di atas iaitu 741 ini perlu ditambah dengan 7 juga. Maka soalan kita sekarang ni telah bertukar kepada satu soalan yang baru. Okey, nombor yang di atas sekarang menjadi 741 tambah 7 sama dengan 748. Dan nombor yang di bawah 293 tambah 7 sama dengan 300. Okey, cuba lihat. Okey, nombor-nombor ini begitu mudah untuk ditolak. 8 tolak 0, 8. 4 tolak 0, 4. Dan 7 tolak 3 sama dengan 4. Okey, dan itulah jawapan bagi soalan kita yang asal, iaitu 741 tolak 293 sama dengan 448. Okey, mari kita cuba kali ini menggunakan teknik cukupkan ini untuk nombor yang lebih besar yang dalam lingkungan ribu begitu, iaitu 4526 tolak 2388. Kita cuba cari jawapannya dengan menggunakan teknik cukupkan. Okey, kita susun dahulu nombornya ke dalam bentuk lazim. 4526 tolak 2388. Okey, cuba kita perhatikan nombor yang di bawah sini iaitu 2388 ini. Okey, apakah nombor dalam lingkungan ratus ataupun ribu yang hampir dengan 2388? Okey, kalau kita teliti nombor ini, ianya sangat hampir dengan 2400. Okey, dan soalannya ialah berapakah yang perlu ditambah kepada nombor ini iaitu 2388 ini untuk menjadi 2400. Ya, kita tambah 12. Okey, maka nombor yang di atas juga kita akan tambah 12 juga. Maka soalan kita menjadi 4538 tolak dengan 2400. Okey, tolakkan mengikut rumah. 8 tolak 0 sama dengan 8, 3 tolak 0 sama dengan 3, 5 tolak 4 sama dengan 1 dan 4 tolak 2 sama dengan 2. Jawapannya ialah 2138. Dan itu adalah jawapan kepada soalan kita yang asal juga, iaitu 4526 tolak 2388 sama dengan 2138. Ya, itu dia tadi perbincangan kita tentang operasi tolak menggunakan teknik cukupkan. Diharapkan anda telah faham dan tahu menggunakan teknik cukupkan ini untuk melakukan operasi tolak. Okey. Untuk maklumat lanjut, sila layari Facebook Matematik Super atau sila search
Matematik Super pada YouTube untuk mendapatkan video-video dalam siri Matematik Super. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.